Okey, ini merupakan hydrogen inhaler 3-in-1 yang mana dia boleh menghasilkan selain daripada kita sedut gas hidrogen terus direct masuk ke dalam sel kita di dalam badan untuk paru-paru. Kita juga menyediakan hydrogen water untuk kita minum, untuk cuci kita punya di bahagian bawah, okey, terutamanya di kawasan buah pinggang kita. Okay. Dalam botol ni dia boleh hasilkan air hidrogen 500 ml air. 3 minit anda start button. Okey, and then dah nampak hidrogen dihasilkan daripada air kita dan boleh minum. Okey, repeat lah 3 minit untuk 500 ml. Okey, ini adalah nasal cannula yang mana kita kan tak nak nampak macam kita orang sakit kan. Okey, kita just letak ni dan kita buat kerja kita macam biasa. Boleh layan kita punya handphone. So, untuk mereka yang nak lebih direct terus masuk ke dalam hidung, okey, anda boleh gunakan ini dia. Masukkan dalam lubang hidung. Sangkut di telinga atau yang mereka yang bertudung, anda boleh sarung terus, ketatkan permukaan di bahagian belakang ni. Okey, dan kita ada satu lagi sebab dia 3-in-1 kan. Kita dapatkan manfaat hidrogen bukan hanya untuk menyedut, minum, tapi untuk kegunaan mata. Mata yang letih, okey, yang banyak tengok laptop, yang banyak tengok handphone, okey, kerja-kerja keseharian kita yang sangat-sangat banyak tu, kita boleh juga guna untuk merehatkan kawasan mata yang letih, yang kering. Okey, so hidrogen kita tadi saya sebut apa? Kita boleh sedut, kita boleh minum dan kita boleh gunakan sebagai goggle untuk mata. Okey, kepada akak-akak yang ada wrinkle kat mata. Dan yang ni kita boleh pakai ketika kita nak baca Al-Quran pun boleh. Okey, nak baca WhatsApp, nak balas mesej kan, nak buat kerja-kerja dekat telefon tu, supaya kita mendapat manfaat hidrogen yang akan terus masuk ke dalam sel mata kita dan dia kena kulit. Sebab dia merupakan molekul hidrogen yang paling halus, paling ringan tapi dapat manfaat. Okey?